Guys, aku rasa depan ni Moda Sporter S. Harga belah-belah ribu saja, tapi CC 250. Cuba kita potong dia dulu, tengok macam mana. Ok guys, betul guys. Moda color hitam hijau. Dia macam ni lah, lower sikit lah. Dia punya ground clearance dia macam rendah lah. Orang tinggi macam dia ni tinggi kan. Kaki dia color X-Max pula. Tengok dia punya bentuk, nampak gabai X-Max seperti biasa lah, tetap kemah lah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton-penonton setia di SK TV. Hari ni kita buat video sikit lah, video ride ke office. Okay, just kita nak layan suasana saja, untuk aku sharing lah. Kat hampa mungkin dah lama lah hampa tak tengok video awal-awal pagi macam ni. Dah pukul 7. Guys, aku rasa depan ni Moda Scooter, apa tu, Moda Sporter S. Harga belah-belah ribu saja, tapi CC 250. Cuba kita potong dia dulu, tengok macam mana. Ok guys, betul guys. Moda color hitam hijau. Hijau lah. Motor-motor jenis-jenis macam ni kan, keluaran-keluaran yang terbaru ni, dia stok atas jalan dia aku kurang sikit lah, nak nampak. Walaupun harga dia murah, kita rasa kita boleh beli tapi bila kita buat booking, tunggu lah lama kan. Macam tu lah, ada masalah dia. Yang hampa punya Nova tu pun sama agak. Aku tak pernah nampak lagi kat atas jalan depan mata aku orang bawa Nova, Aveta Nova 160. Mungkin tempat lain banyak lah kan. Tapi masalah dia ialah masalah stok. Yamaha nama besar pun ada juga isu masalah dah punya stok MVX. Tapi MVX kita sedia nampak dia atas jalan. Tambahlah company-company yang kecil ni, macam Aveta Nova kan, Moda ni pun lagilah susah nampak atas jalan. Walaupun harga dia murah, lebih kurang tambah 1000 lebih sikit, samalah boleh dapat MVX. Tapi CC dia 250 kan. Nice tak? Aku rasa bentuk dia taklah black sangat. Ok lah, nampak dia naik tadi kan.
Sekarang banyak guys, terlalu banyak skuter baru keluar. Buat modal kita ni, dia macam ni lah, lawak sikit lah. Dia punya bentuk dia, dia punya ground clearance dia macam rendah lah. Terlalu banyak motor skuter guys sekarang ni. Aku pun tak tahu siapa. Sebulan motor ni keluar, sebulan lagi motor ni keluar, sebulan lagi motor tu keluar. Start daripada sisi yang besar sampai sisi kecil, sampai sisi pertengahan. Baru ni SIM 400 kan, macam XADV tu. Lepas tu ada X-Force yang macam bentuk NMAX. Dia Yamaha, tapi yang ni Yamaha lah. Tadi mampu pick up apa motor apa nak keluar, aku bawa motor yang ada saja. Aku dah malas nak usah lah. Kita nak fokus benda lain ni, tak mau fokus motor baru dah lain. Kau umur 50 pula kita fikir. Umur 50 banyak lah, loan dah settle lah. Motor ni kalau orang tinggi macam dia ni, tinggi kan, kaki dia dia ada kepok panjang, kena lipat macam tu lah. Guys, tengok jalan ni guys, dah buat guys. Nampak? Dia jadi itulah. Ini tinggi ni. Kalau X-Max pula, tengok dia punya bentuk. X-Max memang agak ni lah, nampak kemah kan. Design pun kemah. Nampak gabai. Yang model tadi tu dia nampak macam rendah, dia kembang sikit, dia lawat lah. X-Max seperti biasa lah, tetap kemah lah. Mungkin lah, mungkin boleh X-Max lah kalau aku nak upgrade pun. Awak ni berhenti terus ni, jalan lah sikit. Kemarin aku tengok dalam info kemalangan, dekat sini ya, kilometer 130 ada kemalangan maut lah. Ni kilometer apa? Sini ya guys. Allahuakbar. Aku tak tahu macam mana dia boleh berlaku kemalangan kat sini. Mungkin lah, mungkin banyak motor yang duk selit-selit kan kat sini guys. Di sini kemalangan maut di sini. Ya Allah. Pagi kemarin. Tapi lepas aku dah sampai kerja lah, mungkin dalam pukul 8 macam tu lah. Dia kat sini jangan duduk selit-selit, potong belah kiri lah. Lah hang kat asal slow, hang duduk tepi macam ni kan. Kalau hang asal hang slow lagi, hang masuk lagi rapat kiri lagi, biar orang potong hang belah kanan. Kemarin juga bila aku bawa motor, ada juga mamat tu nak potong kiri. Aku dah masuk rapat kiri lah, dia nak potong kiri juga. Lepas tu aku masuk rapat kiri, aku slow, aku buat tangan kat dia, suruh dia potong belah kanan. Hai, tak sangka pula kemarin juga berlaku kemalangan tu, yang maut tu.
Itulah akibat, mungkin akibat orang lain, bukan kesalahan kita. Jadi kemalangan tu kat kita, kena kat kita guys. Hampa bayangkan apa perasaan hampa kalau macam aku kan. Aku bayangkan di depan mata aku ada kemalangan yang maut. Lepas tu apa kita nak buat? Kita nak tengok saja kan, ataupun kita nak belah terus? Of course lah, kita tak mau berlaku dekat kita kan. Kalau in case berlaku dekat depan mata hampa, macam ni bahaya juga. Dia tak mau rapat kiri. Aku tak mau potong dari belah kiri. Dia duduk slow je ni, hang duduk kiri terus. So far aku tak pernah nampak lagi lah kemalangan ngeri depan mata. Dan aku berhenti melihat mangsa yang dekat tengah tu sedang nak habis nyawa kan. So far aku kalau boleh aku minta simpang lah benda tu kan. Sebab kita takut kita tapi kalau nak terjadi juga, nak kena hadap lah kan. Kita kena ready lah. Kalau Allah dah tempatkan kita dekat situ untuk menyaksikan betul situasi tu, so terpaksa kena terima lah. Tapi aku macam tak sanggup lah sebenarnya kan. Kita tak sanggup. Kalau boleh nak elak lah. Nak elak benda-benda tu, saya tak mau. Okay, berbalik kepada motor-motor skuter keluaran terbaru ni kan. Aku rasa macam dah boring lah. Dah jadi macam too much sangat lah kan. Start minggu ni skuter ni, minggu ni skuter ni. Yang dua minggu lepas AX 200 daripada QJ Moto. Yang ni memang aku dah usah lama dah kan. Satu lagi Griffin, belum keluar lagi Griffin pun nak keluar lagi tak lama. Sama juga guys. Awak Malaysia ni penduduk dia macam Indonesia ke? Terlalu ramai ke orang nak pakai motor ni? Takkan just jual sekadar suka-suka je kan? Itu yang bahaya lah, jual suka-suka, spare part tak ada. Aku kena bagi tangan kat depan kat sini. Hari ni hari gaji guys. Mungkin ramai orang bawa kereta hari ni. Tengok. Tak tahu lah, kemungkinan berlaku kemalangan dekat atas jambatan pun boleh jadi sebab jam macam ni kan. Tapi kalau macam ni jam sebab ramai orang bawa kereta hari Khamis ni. Kalau accident panjang tak boleh jalan sampai ke belakang sana. Dia bong dia tengok bong LC tu dia letak atas seat belakang ada dia punya bracket dia. Tengok guys, bong LC ni dia tak panjang sangat, dia duduk atas seat belakang. So dia ni memang selfish gila, memang bawa seorang
tak boleh bawa 2 orang lah. Tak tahu lah, aku boleh adjust ke belakang sikit, bagi orang belakang duduk. Nampak okey dah, mungkin boleh adjust lah. Tapi sedap kat dia, dia boleh sandak tau. Oh, ni memang ride seorang lah, jadi macam single seat LC. Okay, aku suka upload video yang panjang-panjang. Kali ni mungkin akan pergi ke 20 minit lebih lah. Tak apa, kita layan lah. Hampa tengok video. Guys, yang belum subscribe lagi, tekan subscribe. So, simple je. Hampa duduk tengok video aku, hampa tanya banyak soalan, hampa tak subscribe. Hei, memampui lah hampa ni. Subscribe lah dulu. Sekarang ni aku dah beritahu siapa tak subscribe, siapa subscribe. Dulu kita tak tahu siapa yang subscribe kita. Sekarang ni YouTube dah buat dia punya interface tu lebih kurang macam Facebook lah. Subscriber siapa yang dah subscribe kita, dia buat list subscriber lah. Kalau macam hampa tanya soalan aku tengok hampa tak subscribe, aku malas nak layan lah. Aku buat tak tahu lah guys. Okay, subscribe dulu. Okay, kita next video lepas ni. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. Like, comment, subscribe.